berkumpul di mana ini sebagai pantai kesyukuran. Assalamualaikum dan hai. Kembali semula ke channel saya, Aweli Channel. Hari ini hari Sabtu 31 Januari 2026. Hari ini kami nak pergi rombongan ke sebelah pengantin lelaki pula di Shah Alam. Di kesempatan ini saya nak buat sharing suasana kenduri di sebelah lelaki pula, sebelah menantu saya lah, sebelah besan saya di Seksyen 19 Shah Alam. Sekarang kami tengah siap-siap, kami akan berkumpul di Seksyen 19 dan akan berarak masuk ke dalam dewan. Jom saya kongsi dengan korang semua suasana di tak apa, kenduri di sebelah besan saya. Jom. A few inches later. Okay, kami sekarang berada di Seksyen 19 menunggu ahli keluarga yang lain datang. So semuanya dah berkumpul dan kami akan terus bergerak ke dewan. Di dewannya dekat tu ya. Sekarang kami dah sampai di Dewan Teratai Seksyen 19, tengah menunggu pengantin dan kami akan berarak masuk ke dalam dewan. Kami tengah menunggu ketibaan pengantin. So rombongan keluarga kami kat belakang ni. Wah, tengok belakang ni. Tengah menunggu bila pengantin sampai, so kami akan masuk dulu baru pengantin masuk. Sekarang jam 12.23 tengah hari. Panas ceng-ceng. Okay, sekarang kami berada di depan pintu dewan nak masuk, beratur, tunggu ahli keluarga semua dah sampai. So kita akan beratur masuk ke dewan. Dan kepada kedua ibu bapanya.
makan. Pembantu pengantin. Bride assistant. Apa? Bride assistant. Itulah. Itulah PA pengantin. So kita dah habis makan, kita dah bergambar tadi. Betul. So kami nak beransur balik, tinggalkan anak saya, PA kepada kakak dia. Ya. A few inches later. Alhamdulillah, selesai tadi majlis bertandang ataupun majlis resepsi di sebelah besan saya ataupun sebelah rumah pengantin lelaki, berlangsung di Dewan Teratai Seksyen 19, Dewan MBSA Dewan Teratai Seksyen 19 di Shah Alam. Ramai tadi, rombongan daripada kami ada dalam lebih kurang 5 buah kereta macam itulah, yang terdiri daripada ahli keluarga terdekat saya, keluarga kami, keluarga saya sendiri, ayah saya, mak mertua saya, adik-beradik sebelah isteri saya, dan juga besan saya yang daripada Kedah datang turut hadir, keluarga besan saya. Alhamdulillah. Kalau tengok tadi kan, di samping majlis kenduri, saya tak langsung majlis reunion juga di kalangan kami, sebab kawan-kawan saya dengan kawan-kawan besan saya, Tuan Haji Muhammad Yusof Ong, merupakan kawan yang sama. Kami berkongsi kawan yang sama sebab pernah bertugas dulu kan di jabatan yang sama. Saya sekolah bersama dengan besan saya, bertugas pun sama, satu jabatan dulu. Jadi tak heranlah, kawan pun kawan yang sama. Suasana majlis sangat meriah. Kalau tengok tadi kan, keluarga ataupun saudara mara besan saya di Kedah, daripada kalangan masyarakat Siam yang non-Muslim kan, belum Islam lagi, turut hadir sebuah bas. Saya difahamkan sebuah bas dalam lebih kurang 30 orang. Alhamdulillah, kami sangat-sangat teruja lah, sebab yalah, walaupun berlainan agama tapi hubungan kekeluargaan tu tidak putus. Jadi saya cukup setakat ni perkongsian video kali ni, resepsi ataupun majlis bertandang di sebelah besan saya, pengantin lelaki. Terima kasih sudi menonton video ni sehingga selesai. Semoga mendatangkan manfaat. Jadi kita jumpa balik di next video. Bye bye.